Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aku dapat lagi kalau merah guys untuk Pro 2 Beza. Beza yang ni sungguh padu guys, sebab ramai orang nak kereta ni sebab bonet dia besar. Besar. Dan ruangan dalam pun besar. Besar. Berapakah harga kereta ini guys? Yang ni adalah 1.3 Beza Premium X 2018 guys. 2018. Kau tengok ruangan dalam yang cukup besar dan luas. Yang paling penting aku nak tunjuk Android guys. Habis dah RM1,500 dah bagi Android guys. Ingat tulis RM1,500. Jom kita tengok bonnet belakang, dia kata besar. Besar. Salah satu orang suka kepada Beza ni, bonnet belakang besar. Kau tengok guys, 5 bangla boleh masuk. 5 bangla. Berapakah harganya guys? Ini adalah kereta untuk hari raya guys. Dan ku bagi kepada anda yang mana bulanan untuk kereta ni di bawah 400. 2018 Premium X Auto. Harga guys adalah 32,900. Bam. Guys, tinted ni aku akan buat hitam semua guys. Sekarang dah untung pula dekat 800 guys. Masuk dengan Android dekat dengan 2,500 guys. Keuntungan kau. Aku nak tanya tu, Kak Lily macam mana Kak Lily? Aku nak 5,000. 5,000 bayar mukanya, maka loan akan menjadi 28,000 guys. 28,000 bulanannya untuk 8 tahun guys, dengan interest 3.2, 3.15, 370 guys, 370. Kak Lily, kenapa Kak Lily? Aku tak menang. Aku ada satu Azia. Azia? Kau dah beli Azia ke? Badan kau besar kau nak beli Azia apa hal? Azia tersalah beli 12 ramah. Hutang masih lagi tak ada 18,000. Okey, jom. Kita tengok hutang masih lagi ada 18,000. Maka dekat Kak Tom nak ambil berapa? 14. Okey, jom kita tengok untuk Kak Lily kita. Maka harga kereta guys yang ni 32,900. Ini akan kita kira harga on the road untuk kas untuk Lily tadi. Lily. Maka dia ada 50% daripada Azia 2020 manual. Patut dah dia nak buat kereta manual. Kau dah kenapa beli manual? Kau dah kenapa? Dan ini adalah ramah guys. Itu bukan ramah, ini dia jadi rimas kau. Hutang ada dekat RSP lagi 18,000. Kak Tom dengan Mai juga ambil dia 14,000. Maka kau akan bagi kereta, lepas tu kau top up pula 4,000. Mana nak cari? Nak top up lagi kereta, nak alamak, tak ada duit kan? Jadi untuk Premium X di belakang saya Beza, boleh tolong guys. Macam mana boleh tolong? Jom kita kira harga seterusnya. 32. Lepas tolak NCD, ini adalah kiraannya 600 dan 100.5 untuk JPJ bersamaan dengan Puspakom RM150. Harga di atas jalan dan termasuk insurans semua sekali aku servis kereta tu 33,800. Ingat, insurans road tax aku bagi percuma, servis kereta tu pun aku bagi percuma guys. Yang ni kalau part lain, yang ni 600, yang ni RM20. Oh, jadi mahal. Jom kita tengok guys. Untuk menyelesaikan hutang ni, sebenarnya secara jujur aku bagi tahu, jujur, harga loan yang dibenarkan oleh bank guys adalah 38,000 guys. Kau tengok betul-betul, tulis 38,000. Sedangkan aku jual 33,800. Katalah 34,000. Maka kau akan dapat lebihan daripada sini adalah 4,000 guys. 4,000 ni guys, kita boleh bawa ke sana guys. Untuk kau jual kereta dengan Kak Tom ataupun Mai juga, kau letak kereta 4,000 aku bayar kat kau, maka selesailah engkau punya bala-bala ni. Yang manual, bawa manual, badan besar. Apa hal kau? Apa hal? Selesai masalah untuk Lily. Tersalah beli kereta yang dikatakan rahmat, sekarang membuatkan dia rimas guys. Jom, WhatsApp segera kepada saya. Ini adalah formula untuk kita selesaikan mana-mana hutang yang lebih tinggi di tradingnya di tempat-tempat lain. 012340 0034.